Sekarang ni Dajjal akan keluar dari mana? Dajjal akan keluar dari bumi Isfahan, dan di belakangnya ada 70,000 Yahudi yang memakai toyalisah. Isfahan di mana? Iran. Iran, Baitul Maqdis, ini low dan ini track laluan dia. Keluar daripada kawasan Isfahan, jalan dia nak pergi sini. Jadi sebelum Dajjal keluar, laluan-laluan ni harus dicantas lebih awal. Nampak tak? Sebelah Iran, Iraq, beres dah ke? Hancur, kucak-kacir dah. Sebelah tu Syam, Syria, hancur, kucak-kacir dah. Maksudnya laluan dan trek ni dah jelas. Tapi satu benda terhalang, Arab Saudi di dalamnya ada Mekah dan Madinah. Jadi bila mereka dah benar-benar menguasai Baitul Maqdis, tunggulah masa untuk Madinah akan tiba.